ni Iqbal Haris? Mantap. Alright guys, hari ni Iqbal nak buat preview apa ni, teaser untuk short film. Jadi Iqbal akan search dulu short film, apa ni, short film ni lah, yang akan Iqbal akan react. Jadi saya harap pada korang semua macam tu lah. Iqbal pun nak react lo teaser cerita-cerita ni. Diorang pernah ada post video teaser untuk short film. Jadi macam mana nak tahu? Jadi jom kita react teaser short film. Yang pertama, ini dia, korang tengok sendiri. Okay, alright. Kena selalukan sikit sebab takut copyright. Okay, yang pertama adalah Ashraf Rosami. Dia punya short film dia adalah Cinta Budak Sekolah. Cinta Budak Sekolah lagi. Jadi nampak tu saya tak tahu, saya tak tahu. Alright, jadi ini dia. Iqbal tengok, Iqbal tunjuk macam ni je. Jadi kita react short film ni, teaser short film Budak Sekolah. Ini dia. Ni berbulakan ni, ya betul. Jadi jom kita saksikan short film teaser Budak Sekolah ni. Okay. Ini ada iklan. Ini gua ada iklan. Sebentar korang deh. Sebentar. Okay, ni dia. Setiap orang mesti ada benda yang mereka simpan. Ni short film dia, teaser Budak Sekolah. Simpan ini untuk dijadikan kenangan. Setiap kenangan pasti ada cerita. Dan cerita aku adalah mereka. Hari ini aku masuk sekolah baru lagi selepas 3 kali aku tukar sekolah. Aku masih tak puas hati dengan kau. Kalau kau berani, kita one by one. Oi, buat apa? Kerja kau ni fly je. Kau tak kantoi ke? Kenapa tak? Siapa? Aku. Soleh. Bang. Sekolah kamu macam mana? Soleh. Yang ni apa saya belajar pagar pula? Nak pergi mana? Oh dia. Macam beda lah dia tu. Dia nak apa lagi awak? Ampun, dulu. Teruk macam mana pun, dia tetap sama kamu tau. Siaplah, tak kemas ni. Sampai ni di belakang mama dengan papa. Acak mereka anda semua ni, Mak. Pergi sekolah, cikgu ajar, jaga adab. Bukan biadab. Cakap bab gaduh kat sekolah. Mak kecewa dengan Mak. Yang lagi, aku nak try kau mengarut. Aku tak ada lagi. Okey. Tapi senang je kau try aku. Tak logik lah, Cap. Tak logik tau tak? Yang kau nak imut-imut ni kenapa? Aku cakap tak tahu, aku tak tahu lah. Alright, jadi itu yang short film Budak Sekolah. Jadi bagi pasti ibu, ini short film dia je. Ni baru react je. Jadi ni 4 short film dia dah post. Ni episod pertama, episod kedua, episod yang ketiga dan ni episod yang keempat. Saya pun tak tahu short film dia sampai episod berapa. Cuma korang tahu sendiri, Ashraf Rosami ni saya kenal pun dengan short film dia dululah. Tapi nanti saya akan buat video macam mana saya kenal ni, siapa ni, ni apa semua lah. Okay, seterusnya kita akan react. Tu dah tambah 4 dah. Sazwan Fahmi. Saya minat juga dia punya short film. Saya pun minat je dia. Ni cerita dia, Aku Budak Motor Sampah Ende. Jadi jom kita react. Ibu nak tengok ke? Ibu tak tengok lagi kan? Ibu ni baru nak tengok. Korang pun mesti nak tengok kan? Let's go. Ini dia. Ibu tengok sekali lah.
Ready? Ada apa nak kerja aku buat lah sangat eh? Macam dah tak ada hari tu. Tidak pula. Apa orang ni? Takkanlah aku nak berlawan member tu. Respect dia boleh tak? Hanya orang nak cerita lah. Awak dia. Kita tak pernah betul ni tak? Hanya dia tak boleh buat ni. Dia tu yang malu ke? Tak lah. Payahlah tak buat macam ni. Dia bukan awet aku. Aku dengan dia je kawan. Salah kau. Salah ke tak? Tak kesian kat mana. Siang malam pagi petang dia teringat dekat awet dia. Yang hang tak tahu asal bersalah. Keluar dengan awet dia. Kau punya apa ni? Yang Bami tu, Fiza tu dah tak mau dekat dia. Yang dia still ligam saya. Lepas tu dia bila jadi macam ni, nak salahkan aku pula. Bami tahu dah. Tak rapat dengan awet dia. Oh, sorry. Bukan awet dia ni. Cuma act. Tapi Bami tu yang kita bayar. Mula ni aku nak minta maaf dengan Bami. Macam ni lah kita boleh putus kawan. Aku pula nak kena minta maaf dengan dia. Bandak lah. Belah ni di sini ya, Kim. Kalau hang balik sini, hang nak contohkan dengan aku. Better hang balik di sana lebih bagus lah. Jadi itu teaser dia cerita aku pun tak potong sampai ni. Jadi jom kita komen. Kita komen. Ni dia ada tulis, Abang Mami ada tulis, siapa ada siapa nak tengok full, Bapa akan balas. Kalau nampak tak pun saya tak tahu lah geng. Tapi kalau nampak je lah. Alright, jadi saya pun dah komen. Jadi itu saja guys untuk video pada kali ini. Thank you so much pada korang semua. Nak video apa lagi kau boleh komen di bawah. Okay, alright, itu saja video kali ini. Next video nak video apa lagi komen di bawah. Okay, itu saja untuk video kali ini. Jumpa pada episode so bapa tai bapa. Channel bahas mantap. Bye bye. Assalamualaikum.